pada hari ini, ahli-ahli parlimen penyokong kerajaan Kuala Lumpur telah kemukakan rang undang-undang persendirian untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. Dan salah satu kaedah praktikal ke arah pendemokrasian yang lebih besar di Kuala Lumpur ialah pelaksanaan sistem ahli majlis, menjadikan Datuk Bandar memiliki peranan penting tetapi setara dengan ahli-ahli majlis yang dicalonkan oleh ahli parlimen Kuala Lumpur. Tiada perubahan besar lain dibuat ke atas Akta Ibu Kota 1960 di bawah RUU ini. Dan kami yakin Kerajaan Persekutuan dan juga Parlimen akan meneliti RUU ini dengan serius sebagai sebahagian daripada usaha reformasi bagi meningkatkan kebertanggungjawaban dan keterusan pentadbiran Ibu Kota. Kita tampil dengan RUU ini. Mungkin tidak sempurna, tetapi kami merasakan at least kita ada satu working document yang boleh dimulakan dan sebagai rujukan, dan makna kita bukan cakap kosong dan kita harap makna selepas itu mungkin memudahkan kerja penasihat undang-undang di Jabatan Wilayah dan juga di peringkat Peguam Negara untuk tampil dengan RUU. Dan we are willing, of course, being government backbenchers, kita sangat kita nak secara positif dan proaktif bekerjasama dengan pihak kerajaan supaya kita tampil, dan ini saya rasa benda yang kita boleh laksanakan sebab 11 ahli parlimen semua dalam kerajaan, 10 dalam Pakatan Harapan, 10 out of 11. Cuma makna kita ada good basis. Benda-benda lain kami faham mungkin kena bincang dan sebagainya, tetapi bagi ini, dan kita tak kacau Akta Ibu Kota yang lain tentang kedudukan Datuk Bandar, tentang kedudukan lembaga penasihat dan sebagainya.